Bila baju semakin besar, bahagian bawah kena semakin melengkung. Agaknya kenapa? Anda kena fahamkan dulu. Bila orang berbadan besar dan orang yang berbadan biasa adalah berbeza. Sebelum kita jahit, kita fahamkan bentuk badan dulu. Untuk orang yang berbadan besar, mungkin dia ada bahagian perut yang besar ya. Bahagian perut yang besar menyebabkan baju hadapan tu dia macam ternaik ataupun terjongkit. Itu yang ramai komen. Saya tengok cikgu, kenapa bila saya buat baju, bahagian depan terjongkit, bahagian belakang kelihatan labuh. Sebenarnya anda kena faham bentuk badan tu sendiri. Orang lelaki yang berbahagia, sentosa, bahagia Singapura semua tu kan. Sini lah nampak. Dia besar jadi depan terjongkit dan belakang akan kelihatan labuh sebab belakang tak ada perut. Jarang perut ada dekat belakang. Oleh itu, anda kena labuhkan hadapan mungkin dalam 1 inci ataupun setengah inci. Ataupun anda kena bezakan iaitu memendekkan badan belakang. Depan tu kita dah labuhkan atau anda pendekkan bahagian belakang. Macam mana cara jahitnya? Cara jahit dia mencabar sikit. Nak belajar? Save dulu. Basi bawah biasanya 2 inci setengah kan. So saya gunakan pembalik awesome ruler. 2 inci setengah saya parking dulu kat sini. Nampak kan melengkung kan? Melengkung ni ramai newbie gusar bagaimana cara menjahitnya. Pertama kita tandakan bahagian 2,5 dulu. Lepas tu di antara 2,5 ni bahagi 2 dapatlah 1 suku kan. So anda kena buat begini. 2,5 dan 1 suku. Biasa basi baju Melayu memang 2 inci setengah. Kalau kanak-kanak 1 inci. Anda buat baju dewasa ke kanak-kanak? Komen sekejap. Kita dah tanda dah basi. 1 suku yang pertama ni kita akan jahit tindih. Jahit tindih serta kita tahan belakang. Tahan belakang ni dapat bantu untuk buatkan kain tu gelembung atau berkedut. Lupa saya nak cakap, kita hanya tahan belakang pada badan depan sahaja kerana bahagian depan melengkung. Tetapi kalau badan belakang kita jahit sahaja lurus. Tak payah tahan belakang. Ni adalah hasil kedutan yang berlaku, yang terjadilah apabila tahan belakang. So, sebenarnya bagus kalau kita iron, tapi saya nak ajar cara shortcut sikit. Tak payahlah iron kan. So, nampak tak dia dah gelembung? Ini hasil gelembung tu. Kemudian, anda cuma perlu lipat sekali lagi. Dan kali ni, kita kena jahit dengan sedikit teliti. Lebih teliti lah dari tadi. Jom kita tunjuk. Di sini ada bekas garisan yang saya tanda. So, saya akan kejar line tu. Bahkan tadi masa saya jahit tahan belakang pun, saya kejar garisan itulah. So bagusnya bila anda iron lah. Tapi saya tak nak iron, nak tunjuk terus cepat siap. Sebab saya ada banyak kerja lain lepas ni nak buat. Nampak tak? Dia gelembung kan? Yang ni saya samakan saja. Ni saya samakan. Lepas tu dah ikut line ni kan. Saya ratakan sikit. Mungkin saya perlu tarik sedikit supaya dia tidak begitu gelembung sangat. Saya tarik bukan tujuan untuk tegangkan, supaya dia kembali sedikit normal. Sebab gelembungan tadi kita pun tak boleh nak kontrol sangat. Berapa banyak dia boleh gelembung kan? Kita sendiri boleh tahu. Kesana sangat tu. Tarik sikit. Macam tu. Anda boleh lihat hasil dia nanti. Kita lihat sampai ujung ni. Nampak? Dia masih lagi elok. Kalau tidak berkaripap girl lah. Macam ni kita betulkan sikit. Badan belakang tak risau dah. Tinggal jahit lurus sahaja. Inilah dia hasil lengkungan yang dah siap tu. Kalau kita tengok, nampak depan memang melengkung. Jom kita iron. Cara iron ni pun ada style dia juga. Dia tak main iron gitu-gitu je. Anda kena guna tapak iron. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada kayu. Standby tangan kiri kayu. Tangan kanan adalah iron. Iron, tekan dengan kayu. Apa yang jadi? Hasil dia lebih macam tu lah. Tak nak cakap. Macam kalau kita minum kopi yang baru di blend dengan kopi segera. Lain bedanya. So faham kan? Anda belajar sesuatu. Banyak lagi video konten yang saya akan hasilkan untuk bulan ini. 1 bulan insyaAllah 90 video saya bekalkan untuk anda supaya anda kenyang dengan ilmu jahitan ini. Dan kalau nak belajar lebih banyak dengan jam terbang, why not anda cuba dapatkan buku. Boleh cuba dapatkan kelas online kami. Sebab dalam kelas online kami juga kami akan ajar daripada cara ukur, cara menjahit, cara buat pola, menggunting sampai baju tu siap. Dan ada bimbingan eksklusif dengan kami akan bagi yang terbaik, pengalaman yang menyeronokkan jika anda belajar dengan kami sebab kami bekalkan pembelajaran yang berkualiti khas untuk newbie. Tunggu apa lagi? Boleh klik link di bawah ataupun boleh dapatkan barang kami yang ada dekat showcase sekarang.